Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjuk. Okey, 6 tambah 4 10. Siapa cepat dia menang. Boleh? Tambahkan 6 tambah 4. Boleh? Okey, ready? Jangan cakap tapi tunjuk 4 ke sampai 10 lah. Okey? Pusing belakang. Yes. Okay. Ready? 3, 2, 1, pusing. Tunjuk. Boleh? Banyak kat sini tau. Kat dulu tadi dia menang. Okay? Alright, okay. Kita buat 3 kali ya. 3, 2, 1, pusing. Nak naik. 3, 2, 1, pusing. Alright, thank you. Di kondo ni. Okay? So, you sekarang ada berapa wang yang ada? 1,200. Dia hanya ada simpanan 1,000 lebih. Tapi dia nak beli kondo ini 5,000. Okey tak? Tapi dia boleh pinjam dengan bank? Boleh kan? So pinjam kan? Okey, pinjam. Bagus. So Khairul sudah ada kondo 1, ada girlfriend tak? So, dia sudah ada properti sendiri ya. Okey. Berapa yang pinjam? You mau pinjam apa? 5, 10. Pinjam banyak tu lah. Bayar 5,000. Pinjam 5. Kalau pinjam 5, kondo fosil. Kau beli dulu boleh. Baca jalan, baca kuat lagi. Kondo fosil. You punya bisnes kekal jalan. So itu apa? Tapi kalau satu hari tak pergi office, semua orang tak kerja. So dekat mana? Biar. Okey. Lepas tu macam mana you belajar course IT boleh sampai I? Macam mana? Ada siapa boleh tolong dia? Siapa IT punya sini? Siapa course IT punya? Angkat tangan. Oh, ini saja. Ini saja. Macam mana? Ada pernah fikir tak jadi investor future? Okey, tak apa. Kita bagi peluang untuk industri lain. Ada siapa course yang tak sama dengan IT punya? Course apa? Mekanikal. Okey, mekanikal. So lepas you graduate, apa you akan buat untuk dapatkan pendapatan? Cari kerja. Kerja mana? Engineer. So kerja engineer tu mana? Employee. Okey, lepas tu macam mana? Ada fikir tak berapa tahun lagi nak pergi S ke P ke I? Buat business system dulu. Apa jenis business system? Engineer boleh buat apa business system? Ambil upah untuk upah engineer lain. Kenapa dia nak kerja dengan you? Siapa engineer sini lagi? Tak ada? Tak ada engineer? Engineer tu lah? Tak, kalau dia buka company, you nak tolong dia tak? Business partner lah. Kalau business partner tu dulu tak kerja boleh tak? Lepas dah dapat duit pada kerja tu, kerja lagi. Masih kena usahakan company tu lah. So macam mana kalau dia kena usahakan, dia dekat mana? Dekat S saja kan. So macam mana boleh ikut TV? Saya ikut kerja.
Kerja macam mana? Labur dekat satu syarikat lain untuk dia kira kita invest dekat satu syarikat lain supaya syarikat tu kita bagi modal dekat dia. So dia yang running modal, running duit tu dan kita dapat profit. So itu you kena kaya lah. Ya, dah kaya lah. So itu dekat mana? Itu dekat business system. Tak ada, itu dekat I. So sekarang business system. Business system macam mana? Business system macam mana? Yang mana tadi cakap tu macam beri saham company tu tau. Yes. Betul tak? Kalau business system tu macam McDonald, dia ambil dia franchise, dia kena pergi buat burger tak? Tak. Tak perlu buat burger kan? Tapi burger boleh jual tak? Masih boleh jual sebab ada kerja yang buat kan? Itu business system. So macam mana engineer buat business system? So kalau untuk engineer, ambil satu syarikat besar, contoh macam kita ambil franchise Honda, kita just gunakan franchise tu supaya kita dapat ambil kerja dekat syarikat yang kita buka di bawah Honda tu. So kita tak datang kerja pun, kerja kita still boleh buat servis kereta untuk So you buka kedai Honda. ya. So you buka kedai Honda. Kalau you buka engineer boleh buka kedai Honda tak? Boleh. Tak kisah kan? Tak kisah. So dalam starting apa you planning? Cari kerja. Cari kerja lepas tu kekal kerja. Sampai Sampai tu. Sampai besari. sampai besar. Okey. So tak ada niat nak pergi business season yang lain ke investor ke tak ada. Kalau rajin lah. Kalau rajin tak? You rajin tak? Kalau biasa-biasa. Okey, sini ada sesiapa yang bukan engineer? Semua engineer. Engineer apa? Civil. Okey, nampak. Semua sama. Okey. So fikirkan industri you boleh tak dari E pergi S ataupun pergi P dengan I. Faham? Okey, next. So sebenarnya kalau untuk yang E dengan S, okey, sebenarnya dia buat dia masih dekat active income. Maksud tu dia masih tengah cari gaji. Okey, so biasa orang yang cari gaji tu dekat seluruh dunia ada 80% orang memang pakai cara ni. Yang hanya 20%, which hanya 20% punya orang dia pakai cara passive income. So that's why sebenarnya tengok kerajaan punya kategori. Macam mana dia asingkan dia punya kategori kewangan setiap orang B40, A40 dengan E20. Faham? So sebenarnya hanya 20% punya orang dia dekat peringkat paling tinggi. Macam mana you tukarkan dia punya kewangan pun sama. Dia mesti akan macam tu. Ini kita panggil rules of 80-20. Okay? So you nak jadi orang yang mana? You nak jadi, you apa course apa? Engineering. You nak jadi orang mana? 20. Confirm. Kenapa? Everything. Sebab kena kahwin, kena jaga anak, kena jaga wife. Itu. Okay, next question. Next. Cancel. Bukan. So apa kemahiran yang diperlukan? Cari kemahiran yang lain di bidang. Contoh? Macam daripada bidang mekanikal boleh cari macam masak ke macam tu. Mechanical engineering pergi jual burger. Betul. Dapat kafe lah paling. You ada minat nak buka kafe? Oh, okay. Nanti boleh ikut tahu. Dia jual burger, dia buat air. Okay, next. Adakah pemahaman ini memberikan anda pandangan tentang bagaimana untuk beralih daripada berjenis
Did you get that? Oh, namanya. Tell me something about it. We're gonna do flower bouquet. Flower pot. Yes. Flower pot. Okay. Yang kursi tu sebelum kita improve. Ni kita dah improve yang menerangkan. Okay. Tapi plan what to do? Plan kita buat kerusi ni boleh jadi bed. Faham tak? Boleh jadi apa? Bed. Bed. Kita Bed. boleh pelajar ni boleh bawa pergi mana-mana. Jadi nak pergi tunggu bas apa mudah Macam tu. Okay. Dah ada belum? Belum siap lagi. Belum siap lagi? Ada way. What you planning to do? Spaghetti. Spaghetti. With set air. Dia sekali air, spaghetti and air. Dah jadi belum? Tengah Spaghetti ni berliku-liku. Macam cacing. So kita macam tak tahu nak buat apa cacing. Kau ni. Hai makcik. So guys, today is latihan intensif memang. So they are tengah curate a product to present at the class. Tak, bantai je. So we're gonna target for sale this flower to couples, to someone for convocation, family day, wedding, right? Teacher day also. So we're gonna sell at price that very affordable, 25 ringgit to 35 ringgit.